Assalamualaikum. Hari ni 30 hari bulan 3, sehari sebelum raya. Kita nak balik Kota Baru. Naik MT, bulan puasa siang-siang ni. Pukul berapa sekarang? Pukul 10. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 10 daripada KL, 7 jam, pukul 5 sampai. By the way, ni dah pasang steering stabilizer brand YSS setelah sekian lama. Ni baru pasang. Duk rasa masuk MR2 nanti mesti jam. Abang Irwan ada ke hari ni? Fotografer? Abang Irwan pun nak gaya lah. Oi, clear lah. Oh, lama. Minyak penuh. Semalam dah isi penuh RM20. So tak perlu isi kot. Ada polis ke? Slowkan sikit lagu ni. Tak ada. Sekejap, ambil gambar tu sini. Highway clear. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, trafik mulai perlahan. Abang Irwan. Bukan Abang Irwan lah, tu kereta rosak. Oh, X-Max. Seronok balik dengan X-Max. Tiba-tiba statik ni. Next hotspot tempat ni kot, Petronas tu dengan Shell. Semua pakat nak berhenti situ ni. Mungkin lah. Hui, kena saman. Hai, clear. Tiba-tiba clear. Lepas polis lagi. Kau ada roadblock kat situ tadi. Alamak. Geng ADV convoy. Plate D semua. Okey, kita lock cruise 13 cukup lah untuk rehat-rehat. Next jam Exit Raup. Dah ada steering damper ni, barulah yakin nak lepaskan tangan sebelah untuk time cruising macam ni. Oi, panjangnya jalan deh. Orang lain kalau jalan kosong dia pecut. Aku jalan kosong aku relax. Sebab tarik kereta banyak tadi penat. Kalau kat jalan kosong pun pecut juga, double penat. Sampai Exit Raup tak ada jam pun. Tuh jam. Tukar bateri ya. Minyak turun. Separuh tangki, bentuk isi lah. Tengok lah, duk beratur daripada tadi. Punca dia apa tu? Slow sebiji kat depan. Tapi tak adalah slow sangat, 90 juga. Jadi time-time macam ni kita kena agresif sikit lah. Gunakan kelebihan yang ada. Kalau tak, buat rugi je naik motor. Next stop, Bentor Raup 11.30. Kita rider berhemah. Tunggulah traffic light. Santai-santai je.
jalan jam. Tapi tak teruk sangat pun ni. At least kereta bergerak lagi. Nak sampai betul dah ni. Kita isilah RM10 kat sini. Mak minyak ada 3 bar ni. RM80 juga isi kat sini. Ni silap-silap terus direct ke Kuala Kerai ni. Jom. Jalan kosong weh. Nak masuk highway ke nak lalu Bukit Tujuh? Highway dah ni. Masuk highway lah. Malas nak lalu Bukit Tujuh. Abang daripada KL ke naik wave bang? Baik abang ni. Pioneer kiri kanan. Masuk highway. Hentian sementara Kecau. Banyak no dia buat hentian sementara. Alright, kita relax. Gua Musang 75 kilo. Santai. Sekarang pukul 12.10. Pukul 1 sampai Gua Musang ni kot. Naik kacai bang. Baik. Wow. Dah start ke? Sudah mula nampaknya. Ya, pesta. Jangan laju sangat. Kalau berhenti kita slow-slow. Petrol. Sebaik tak jauh sangat dengan exit depan tu. Tapi ni rasa memang direct sampai ke Gua Musang je ni. So minyak asyik baik dah isi tadi. Penuh kat benta. Slow-slow ya. Tempat-tempat macam ni kita guna emergency lane ni jangan laju. Diorang memang betul-betul guna untuk emergency. Macam ni lah. Dia dah penat sangat ke apa ke kan. Sabar ya semua. Rasanya ni lepas simpang Bandar Gua Musang elok je trafik ni. Bawa slow, maintain gear rendah, cepat je temperature engine naik. Judika. (12.40) lebih kurang sejam lagi nak Zohor. Kita skip Bandar Gua Musang. Kata macam ni kena alert kereta dari depan. Sikit lagi nak sampai Gua Musang. Tak ada dah roundabout. Roundabout dah tak jadi roundabout. Macam nak rehat kejap lah dekat dataran Gua Musang tu. Sekarang ni pukul 12.55. Boleh kot cari masjid terus.
kat masjid tu. Dah dataran tutup. Aduh. Sebaiklah dah isi penuh kat benta tadi. Kalau tak ni nak kena berperang dengan diorang ni pula. So sini kita skip je. Rasa dekat Eco Park depan ni pun tak boleh masuk ramai orang. Panas. Panas. Oh, kita cari gas sikit. Kereta banyak pula tempat favourite ni. Aduh. Dia buat slow sebiji ni. $1.55. Si je lah kat Caltech ni. Cari masjid dulu lah. Belakang sana tadi ada satu masjid. Daripada KL tak berhenti rehat lagi ni. Aduh. Berhenti isi minyak jalan. Berhenti isi minyak jalan. Minyak dah penuh. Ni direct Kota Baru pun boleh. Tengok kat mana nak berhenti nanti. Cari masjid yang besar-besar sikit. Sekarang ni pukul 2.10. Tak rehat lagi ni. Walaupun ada pelapik seat. Kalau dah ride tak berhenti rehat macam ni, senak juga punggung weh. Dah tak ada dah pokok kiri kanan sini. Aduh, kat sini cantik. Tak ada dah pokok kiri kanan sini. Dah nak masuk bandar Kuala Krai dah. $9 kilo lagi babe. Ikut jam meter lah. Betul lah 2.20. Bertolak daripada KL tadi pukul 10 lenguh dah tangan ni. Penat. Cari masjid dulu kat Macang. Rehat-rehat kejap kat masjid tu. Semayang. Lepas tu baru tersambung direct Kota Baru. Macam mendung sikit tu. Kalau hujan je ya alhamdulillah. Sejuk sikit. Angin macam sejuk sikit. Cuaca macam mendung sikit. Tak adalah membahang sangat. Kita nak pergi singgah masjid dekat Macang tu. Semayang, rehat-rehat. Penat. Pandai sangat tak berhenti rehat. Sampai kat Gua Musang tadi tengok orang ramai kan. Aduh, malasnya nak berhenti sini. Sepatutnya dekat Gua Musang tadi tu, kat situ dah berhenti rehat dulu. Tapi bila tengok jalan sesak macam tu, dengan panasnya tadi kat situ, ya Allah, malasnya nak berhenti. Lajak punya lajak. Ni dah lepas Kuala Krai dah. Kat Caltech tadi je isi minyak lagi RM20. Macam ada bau hujan. Kat depan tu hujan ke? Tempat gelap tu. Hujan renyai-renyai. Jalan sini macam basah sikit. Sini ke masjid tu.
Kalau tak silap lah. Ni ke? Yes, ini dia. Kita berhenti masjid ni dulu. Alhamdulillah. Sekarang sudah pukul 4. Sejam kat duk melepak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Pukul 4. Lama juga duk melepak situ tadi. Sampai terlelap. Agresif no? Gila kereta ni. Takut dah. Tadi macam ganas sangat. Kereta dah start banyak. Tapi tak apalah, sempat tidur tadi kejap. Lepas solat tadi gelap kejap. Sambil-sambil duduk scroll TikTok. Lena. Tak tahu sejam dah kat masjid tu. Nanti nak balik KL ni tak tahu macam nak lalu Gerik Jeli. Tapi risau dekat Gajah. Macam makin kerap je dia orang keluar. Dah sampai Kuala Nas. Cuaca ada redup sikit. Estimate sejam lagi sampai kot. Pukul 5. Jam. Bang, beratur apa ni? Car wash. Oh, patutlah. Kawasan viral-viral. Kalau ikut belakang kereta, letih babe. Nak tak nak, kenalah mencelah kat tengah macam tu. Kau tak membazir je kau balik naik motor. Tapi ikut tengah ni kena extra alert lah. Ada yang nak masuk simpang, ada yang nak cross jalan. Ni kawasan-kawasan hotspot. Juadah berbuka ngetop-ngetop ni. Banyak lauk dia. 4 suku. Kita dekat Ketereh. Oh, temperature naik bos. Panas ni. Ini kita mau masuk kanan. Ayah, traffic light kuning. Mau masuk kanan lah. Ada Forza di depan. Siap Profender dah tu. Kita nak menghala Kota Baru. Masuk highway baru. Highway 14 yang dia orang panggil. Nak masuk highway. Sini kena hati-hati lubang. Masuk
highway. Okey, boleh relax kejap. Rehat kat tangan kanan ni sikit. Damper ni sangat-sangat membantu. Jalan tak rata, pegang sikit je, stabil je handlebar. Highway ni pun boleh tahan panjang kat ni. Apa kita layan je. Kota Baru. Panas tu. Ni pun bawa yang percik ni. Siapa beli yang percik? Rasam tu. Lama pula lampu ni. Panas. Satu lagi traffic light ni. Sekali kena yang baru merah juga kan. Bernanah Habib. Kita duduk belah sini. Dia start jam dah ni. Jam Parops. Semua laluan dah jam ni. Orang dah start keluar, beli jual dah. Nak-nak hari ni hari last pula kan. Sini pun dah start dah. Aduh. Rasa pergi cari air kat kedai dalam kampung dah rasa ni. Alhamdulillah sampai. Pukul apa sampai ni? 4.42.